is shining bright and it's going my way. Birds in the sky and I'm singing it loud. Love is all around and I'm flowing away. Cold rain, making rivers on my window. Late last night. Cold rain, cold rain. Rain in the shadow, in my head on my window pane. Shadow, don't you bother me anymore. Don't you darken up my door. Shadow, don't you follow me anymore. Just lie and stay there on the floor. Sunshine. Untuk ride motocamp kali ni, kali pertama guys. Inilah rupa dia. Sama. Okay, ni logo kita. Alright, begitu. Okay, terima kasih bang. Stiker apa eh? Mantap lah. Ngam. Oh, ni baru dia. Dia. Kat mana bang? Situ. Masing-masing punya cara. Coyotes, they've been yipping all night just like back home. Laughing in the shadows and how their eyes do glow. Shadow, don't you bother me anymore. Don't you darken up my door. Shadow, don't you follow me anymore. Just lie and stay there on the floor. Just lie and stay there on the floor. Okay, ni kita official logo untuk camping kali ni, motocamp. Ni antara peserta-peserta untuk ni motocamp yang pertama ni. Ni abang Muhammad Mas Ruzi, abang Abu. Okay bang, settle isi minyak. Puteng eh? Semua dah ada dah. Semua dah ada. Tak sabar nak celup.
Mantap lah kamera. Mantap. Bang Mirul. Yusri. Ni Yusri. Bang. Boleh ikut depan. Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zai. Bang. Assalamualaikum, salam kenal semua. Saya Riz. Sebenarnya saya wakil daripada Fauzi ni. Fauzi kita punya inilah event organizer kita hari ni. So hari ni kita satu malam dekat Ulu Pedek ni. So campsite dia, apa yang korang nampak inilah campsite dia. So korang Tapi ada tak kemah yang kecil lagi macam tu? Saya ada. bila ada kemah kecil kan? Nah. Sampai siap dah. Oh, siap dah bang. Wah, wire free ha. Siap motor parking sebelah dah. Macam ni lah keadaan dia. Semua masing-masing tengah set up kemah masing-masing. Oh, abang bawa apa? Decathlon. Apa ni bang? Saiz? Pak Mirul. Okey bang, awak naik dah. Beres. Oh, itulah pasal. Itu hari mudah. Ini susah pula kan. Rupanya terbalik. Paman, okey paman. Ni bang. Okey. Oh, ini paling selesa ni. Tak Tengah makan. Okey. Makan. Mana? Allah. Okey bang. Ha? Apa bang aktiviti bang? Saya nak peratkan daging kambing. Untuk BBQ. Defrostkan ayam perak. Ha? Jadi. Jadi. Dia macam kan. Belum ada just school. Ini kita punya tetap kambing. Okey, ini ayam.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Macam mana bang dapat perasaan dapat join kita punya motocamp kali ni? Ya, Assalamualaikum, selamat malam untuk semua yang menonton dan melihat dan menyaksikan apa yang ada di tapak campsite Ulu Pedik untuk event motocamp 2025 Ride dan Camp bersama kawan-kawan. Ni adalah pengalaman barulah bagi saya dan amat teruja dan seronok lah bila dapat berkumpul bersama, bukan sekadar kita ride tapi kita berkemah bersama-sama dan menjalankan aktiviti bersama-sama. Jadi selamat dan selesai. Abang daripada mana bang? Saya daripada Mentakap. Oh jauh bang Daripada Mentakap ride solo. Ride solo. Berapa jam bang daripada Mentakap ke Ulu Langat ni? Perjalanan lebih kurang dengan muatan 2 jam lah. 2 jam. Kalau tanpa muatan tu dalam 1 jam setengah. Macam tu. Abang Mas Suzi daripada mana? Bandar Sunway. Bandar Sunway bang Orang piramid tu. Bang, explain sikit bang pasal kamera ni. Oh ni bendera saya. Saya punya tema lah nomad ni. Sebab nomad ni orang yang tak ada rumah. Dia asyik nak duduk lautan je. Rumah beli pun saja dia tinggal. Sebulan 6 kali je duduk dalam rumah. Yang lain dalam hutan. So saya create satu benda yang boleh cakap nomad ni. Dia sarang orang nomad macam ni lah. Campsite ni bagi saya sarang orang nomad. Bang Fadlan daripada mana bang? Adam. Shah Alam Syaleh. Syaleh. Bagaimana geng Kelantan nak gaya Paniman? Next event kita buat lagi sekali. InsyaAllah bila tu bang? Tahun depan bang Tahun depan kita akan buat bang Ni dah bulan 10 ni dah masuk banjir, bisa hujan tak selesa nak camping. Boleh macam ni lah. Itulah. Ini pun kena rintik-rintik kita tadi kan. InsyaAllah. Abang Fairuz tu box macam mana? DIY bang DIY sendiri daripada box motor. Top box motor. Tak jual ni custom jadi camping box atau kitchen box. Abang tunjuk. Asalnya benda yang motor punya. Dia lah box simpan barang dan dia lah meja untuk masak apa semua. Asalnya box motor standard bang biasa. Asal box motor standard. Yang ni custom daripada plate BBQ punya. Cuma potong bahagi 2 saja untuk kiri dan kanan. Lain semua tambahan sendirilah, potong daripada kayu apa semua dan dia punya pole pun custom sendiri. Dia kata kalau orang berminat ni bang, dia orang boleh tempah ke bang dengan abang? Boleh tempah, boleh je masuk dalam TT Fairuz 59. FAIROSE 59. Kat situ kan. Boleh apa-apa boleh DM dalam tu, boleh
WhatsApp apa semua lah. DM dulu, WhatsApp kemudian. Betul. Apa nak makan lagi? Dah ada dah. Zoom in sikit dia kuat. Wah, ya. Wah, ni. Lesen besar tu bang Bang oh, mantap. InsyaAllah baik. Lesen nak lepas apa ni? Macam makan ni. Bang Mas